Hasil menabung 5 gram emas sebulan di akaun Masgap selama 2 tahun. Alhamdulillah, tahniah Puan F, penyimpan emas di bawah bimbingan saya yang berjaya withdraw emas 100 gram pada 5 mulai hari itu. Tuan Puan nak tahu tak, bila ada 100 gram ni bermaksud beliau dah berjaya ada saving sebanyak RM49,000. Bulan beliau konsisten menabung 5 gram emas sebulan dari tahun 2023 lagi, di mana waktu tu 1 gram baru RM300. Sehinggalah hari ni 1 gram dah cecah RM500, beliau tetap konsisten menabung emas. Sebab apa? Sebab beliau tahu potensi emas ni untuk simpanan jangka masa panjang, di mana harga dia makin lama makin meningkat. Tahun 2023, 100 gram ni baru RM30,000. Sekarang meningkat kepada RM49,000. Peningkatan sebanyak 63.33% dalam masa 2 tahun. Yang mana nak pergi haji dengan selesa lagi 2 tahun dan ke atas, lebih baik disimpan dalam bentuk emas dan target sebanyak saving 100 gram ni. Begitu juga untuk tuan-puan yang ada matlamat untuk bayar deposit rumah yang bernilai RM500,000. Target 100 gram ni juga. 100 gram ni juga boleh dijadikan sebagai dana pendidikan anak-anak dan sesuai untuk peniaga yang nak rolling modal bisnes. Ada bajet besar, tuan-puan boleh beli secara full payment ataupun bayar secara bulanan selama 10 bulan. Ada bajet kecil, tuan-puan boleh mula dengan menabung emas melalui akaun Masgap serendah RM100. Berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Selesai daftar, saya akan bantu tuan-puan sebaiknya, okey? Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!